Jangan main-main. Ayat Quran satu huruf saja. Kalamullah. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Siapa baca satu huruf je dari Quran, satu pahala. Al hasanah bi asyri amsalihha. Satu pahala akan digandakan 10. Siapa baca bismillahirrahmanirrahim, dia mesti dapat 190 pahala. Nampak? Kerana bismillah ada 19 huruf. Siapa yang baca Fatihah sekali, dia akan dapat 1560 pahala. Kerana Fatihah ada 156 huruf. Nampak? Tak apalah surah apa pun yang kamu ingat, nombor satu yang wajib Fatihah. Lain pada Fatihah, fardu kifayah je kita ingat, bukan fardu ain. Nampak? Jadi kalau nak lebih daripada itu, teruskan hafal Quran. Okey, tak ada masalah.